Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya menyatakan di sini bahawa operasi daulat terus dilaksanakan mulai pada pagi ini. Kami terus melaksanakan mopping up and searching di kawasan operasi Kampung Tanduk. Dan pada pagi ini sebagaimana dimaklumkan ada pertempuran di mana seorang musuh telah dapat ditewaskan. Dan juga pada lebih kurang pukul 1.45 tengah hari tadi juga berlaku pertempuran di dua lokasi di kawasan Kampung Tanduk. Pun begitu, musuh telah dapat lari ke kawasan yang mana ditumbuhi oleh hutan secondary jungle di dalam kawasan operasi Kampung Tanduk itu. Jadi di dalam pertempuran pada hari ini, pihak keselamatan terdiri daripada PDRM dan ATM tidak mengalami sebarang kecederaan ataupun berkorban nyawa. So alhamdulillah, dan kita akan terus melaksanakan operasi ini. Dan di dalam penggeledahan yang dilaksanakan, kami juga telah menjumpai 9 mayat yang nampak, dan kami percaya ada lagi di bawah itu yang 12 yang terkorban di dalam pertempuran dengan pihak PDRM pada 1 bulan Mac yang lalu. Dan saya yakin dan juga saya telah dalam penggeledahan itu berjumpa beberapa senjata, dan saya terpaksa juga menggeledah lagi untuk mencari mungkin senjata-senjata yang ditanam dan sebagainya. Dan saya yakin oleh kerana pertempuran pada 1.45 tadi, mereka masih lagi berada di dalam kepungan itu, dan kita akan meneruskan operasi daulat di Kampung Tanduk itu. Dan sebagaimana kami berdua, IGP dan saya, memaklumkan kemungkinannya kita memperbesarkan lagi daulat di antara kedua-dua organisasi PDRM dan ATM ini. Kita juga telah melaksanakan satu lagi operasi dalam operasi daulat ini yang akan diperjelaskan oleh Kasih IGP. Di kawasan operasi Tandau tadi, pihak polis telah menghantar tidak kurang daripada 10 pegawai daripada Jabatan Forensik untuk mengeluarkan mayat-mayat yang telah dijumpai pada jam 1.45 tengah hari tadi, yang seperti yang disebutkan oleh PAT. Pasukan kita, pasukan forensik team khususnya, bernasib baik kerana semasa mereka menjalankan kerja-kerja untuk mengeluarkan mayat itu, mereka telah ditembak oleh pihak musuh. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana mereka sesiapa pun tidak terkena tembakan musuh, dan juga return fire yang dibuat oleh pasukan yang mengeskort tim forensik ini telah bertindak cepat untuk menembak balas terhadap musuh-musuh itu. Keduanya, operasi yang dijalankan kawasan Tandau ini, seperti yang saya maklumkan sebelah pagi tadi, telah diperbesarkan
untuk masuk ke kawasan Kampung tadi. Tanjung Batu. Operasi bermula pada jam 3 petang tadi. Mulai 3 petang, pasukan tertentu daripada PDRM dan juga pihak tentera telah menguasai kawasan Tanjung Batu kerana kita mensyaki menjejak musuh-musuh yang telah lari masuk ke kawasan kampung tersebut. Pada jam kira-kira 4 suku di 3 lokasi di kawasan kampung tersebut telah berlaku tembak-menembak. Dan kami mempercayai kami telah menembak kami percayai ada musuh yang gugur kena dengan tembakan pasukan khidmatan, tapi waktu ini saya tidak dapat mengesahkan jumlah ataupun mereka yang ditembak itu. Dan setelah petang ini kami sedang memerhatikan keadaan suasana di tempat tersebut. Terima kasih. Jadi itulah, dan Tan Sri IGP dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah menghantar banyak SMS, teks kepada kami berdua, memberi sokongan dan memberi semangat, dan juga diiringi dengan doa di atas operasi daulat yang telah dilancarkan. Jadi kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia yang beri sokongan dan doa serta dapat telah meningkatkan semangat kami dan anggota-anggota kami yang melaksanakan operasi daulat. Saya begitu juga ingin untuk mengucapkan banyak terima kasih dari semua lapisan masyarakat negara kita yang menghantar mesej kepada saya menyokong tindakan-tindakan kami dan memberi semangat kepada pasukan khidmatan untuk menjalankan tugas. InsyaAllah PAT dan saya akan meneruskan operasi ini untuk mencapai objektif yang kami tetapkan. Tan Sri, setakat ni 9 ke atau 13 lumayan? Tadi kita jumpa 9 yang tempoh hari punya. Yang kita tu yang chance encounter pada 1 bulan Mac tu 12. Yang kami jumpa sekarang ini di dalam satu lubang itu 9. We believe there are 3 more. We are still searching whether they are buried or taken away from the area. We do not know. So it is 12 on the chance encounter with the police on the 1st. Dan hari ini kita dapat membunuh seorang dari 13. Okay? 13 lah. Memang 13. Yang 12 hari bulan tu, the PDM very sure that they have killed 12. But the body that we have found so far is 9. So we are going to continue searching. Mungkin dia ada lagi ditanam di tempat yang lain. Tan Sri, tak tanya. Yang kuburan so jadi kampung Patu, yang Tanjung Patu tu dan dilari pada pagi ni atau pada hari? Kita kena menyiasat dululah. Karena saya katakan sejak kita masuk tu kita nampakkan pergerakan sejak operasi dijalankan ya. Kemungkinan ya mereka telah memang lari masuk ke situ. InsyaAllah kita percaya tidak ada. Tan Sri, hanya seorang aja Tan Sri ya yang melarikan diri tadi. Mana? Yang petang tadi tu. Tak ada. Yang ini dia oleh kerana tekanan-tekanan yang diberi itu, maka dia orang pun they are also good in tactics. Dia mungkin deploy mengambil tempat-tempat yang tertentu, ya, bukan keseluruhannya. So kita melihat keadaan itu, ya. So nobody said that one ran away today, no. One last question, okay. The Kiram family keeps claiming that there is a hostage situation and that there are 4. One policeman
two military and one senior government official. Okey. Can we Saya have tidak mendapat apa-apa maklumat tentang hostage pada saya.